dan MyEG. Sebenarnya banyak, minggu lepas banyak saham yang turun 2 minggu lepas sebab pelabur asing banyak keluar. So MyEG still masih dalam kita punya monitor. Alhamdulillah masih hari tu dia nak sentuh ni. Dan kita punya cut loss 88 nak pergi ni 87. Tapi ada momentum kenaikan lagi. Sebab apa? Kalau kita tengok pada time frame 30, kita tengok kan satu bullish engulfing dah keluar, momentum besar dah keluar. So kita tengok minggu depan ni, hari Selasa ni, besok ni macam mana market kita. So kalau kita tengok pada time frame 5 minit atau 5 minit, 5 minit still powerful, still masih ada momentum kan. So masih cantik structure macam gini. So apa yang kita nak buat tuan-tuan adalah kita nak memperkemaskan strategi kita. Kita nak memperkemaskan strategi kita. Kita tengok MyEG masih bertahan belum sekena kita punya cut loss area, belum ada apa-apa tanda lagi. So apa yang kita boleh lihat, kita nak pada minggu ni memang mempunyai satu news yang baik dari segi pelabur asing lah. Khususnya memang pelabur asing kena masuk dalam market kita, sebab market kita ni yang mendorong adalah memang pelabur asing tuan-tuan. Jadi itu saja untuk review stok kita pada minggu lepas. So saya akan sharekan nanti stok screener pada minggu ni yang perlu kita jadikan perhatian, insyaAllah.